أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur atas izin Allah kita dapat bersama berkumpul pada malam ini, meneruskan usaha kita untuk mencontohi keimanan dan semangat dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Moga-moga ada limpahannya kepada kita, dan moga-moga ini menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita berjiran dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq insya-Allah di syurga nanti insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu saya telah pun menerangkan dan membaca bagaimana perbezaan ataupun empat destinasi, ya. Empat destinasi yang disasarkan ataupun yang diarahkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada empat buah batalion yang dibina untuk membuka Ardhus Syam ataupun bumi Syam, ya. Tiga daripadanya ialah kawasan-kawasan di sekitar Syria dan Jordan pada hari ini, dan satu di Palestin, ya. Jadi kalau ikut kedudukan, kalau mungkin tuan-tuan boleh bayang, ya, dia mengelilingi lah, ya, Syria, Jordan, Palestin, ya, kalau ikut petanya macam tu, ya. Dan saya akhiri minggu lepas dengan menyebut apa yang ditulis oleh penulis buku kita ni, ya. Barangkali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil inspirasi daripada apa yang dibuat oleh Sayyidina Yaqub, Nabi Yaqub alaihi salam, apabila Nabi Yaqub menghantar anak-anaknya. Ini cerita apabila Nabi Yaqub nak minta anak-anaknya masuk ke bumi Mesir, nak minta pertolongan, nak bertemu dengan Raja Mesir, nak minta pertolongan. Sebab masa tu dia pun tak tahu, rupanya yang menjaga perbendaharaan Mesir tu anak dia sendiri, Nabi Yusuf AS. Jadi Nabi Yaqub pesan pada abang-abang dia ni, untuk menjaga keselamatan dan sebagainya, nanti masuk ke bumi Mesir sebagaimana dalam ayat 67 surah Yusuf. Ya bani la tadkhulu min babin wahidin, wahai anak-anakku, jangan masuk daripada satu entrance. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah daripada pelbagai pintu. Jadi ulama pun selalu sebut ini ini ialah antara manifestasi yang benar bagi hamba Allah yang berikhtiar, kan? Makna ikhtiar tu bukan asal ikhtiar, ya, tapi cuba segala yang boleh, mengambil segala langkah yang wujud. Kalau boleh masuk 10 pintu, masuk 10 pintu, sebab kita tidak tahu mana satu yang Allah akan bawakan ataupun sampaikan kepada hasilnya, ya. Jadi barangkali itulah yang juga memberi inspirasi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Malam ni saya nak membawa kepada tuan-tuan bahawa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ni, iaitu mewujudkan 4 batalion yang terpisah-pisah, yang nak masuk ke bumi Syam daripada 4 penjuru yang berbeza-beza, bukan sahaja kerana mungkin terinspirasi dengan ayat surah Yusuf, tetapi juga, kalau istilah orang hari inilah, data driven, dipandu oleh maklumat yang agak terperinci, ya. Sebab apa? Kita akan tengok pada malam ini apakah kedudukan tentera-tentera Rom. Kita akan tengok pada malam ini kedudukan tentera-tentera Rom, dan kedudukan ini memahamkan kepada kita mengapa Sayyidina Abu Bakar memilih untuk
menghantar ke destinasi-destinasi tersebut. Jadi tentera Rom pada waktu ini, tuan-tuan, dia ada beberapa lokasi yang dikatakan sebagai kubu kuat. Dalam bumi Syam ini ada beberapa lokasi yang menjadi kubu kuat, yang mana kalau kata kubu-kubu ini atau bandar-bandar ini tumpas atau berjaya dibuka, kira habislah. Maknanya bumi Syam ni terpaksalah Rom tinggalkan, lari ke, patah balik ke Konstantinopel kan. Jadi saya bacakan sini beberapa lokasinya. Yang pertama ialah Antakya. Dalam bahasa Arab sebut Antakya. Kalau bahasa Inggeris Antioch. Antioch ni kalau tuan-tuan buka dalam peta hari ni, di bandar Hatay. Hatay ni di selatan Turki. Jadi dulu sempadan bumi Syam ni juga merangkumi selatan Turki. Sebab tu sebenarnya orang selatan Turki ni kalau dulu-dulu dia pun boleh cakap Arab juga. Sebab bila sahabat duduk di Syam dan sebagainya, akhirnya semua ni jadi bumi Arab lah kan. Dan sampai ke hari ni pun banyak orang-orang di sana, tapi dia mungkin dah bercampur-campur. Baru je minggu lepas, minggu ni saya ada jumpa student Turki. Dia datang ke Malaysia. Dia daripada bandar Hatay ni. Hatay. Biasa kalau ada NGO di Malaysia nak hantar bantuan ke Syria, sebelum ni lah, masa tengah perang sebagainya, kita akan pergi ke Istanbul. Daripada Istanbul turun ke selatan, ke Hatay ni, sebab Hatay ni bersempadan dengan Syria. Jadi daripada Hatay ni bolehlah doktor-doktor nak masuk bawa ubat, nak bawa bantuan dan sebagainya, akan lalu border antara Hatay dengan Syria. Jadi Antioch, nama lama dia Antioch Antakya ni satu bandar di selatan Turki pada hari ini. Jadi dulu di sini satu bandar penting. Dan kalau Emperor Heraklius, ni Emperor Rom yang maha agung itu, kalau dia datang ke area Syam ni, istananya di sini. Tapi kalau dia balik ke ibu kota di Konstantinopel, dia duduk di Konstantinopel lah. Tak tahulah duduk ke Hagia Sophia ke apa kan. Itu di Konstantinopel. Tapi kalau dia datang ke belah-belah Syam, istana dia akan di Antakya, Antioch. Jadi ini ialah boleh dikatakan sebagai capital Rom di belah-belah Syam ni, Antioch ni. Kemudian bandar yang kedua ialah satu bandar yang bernama zaman dululah disebut sebagai Qansarin ataupun Qinissarin. Ini nama lama. Hari ni cari dalam map dah tak jumpa. Bandar ni dah tak pakai nama ni. Saya pun cuba carilah kalau hari ni namanya apa. Hari ni dikatakan mungkin kedudukan bandar tu di satu tempat bernama Al-Ais. Al-Ais ni tak jauh daripada Homs. Maknanya dalam Syria lah. Dia dikatakan lebih kurang 25 km daripada Homs ataupun daripada Halab. Tuan-tuan mungkin kena berkenalan kot nama-nama tempat. Itu nama-nama tempat di Iraq pula. Dah jadi pakar geografi Iraq dah itu. Ini kita berkenalan nama-nama tempat di bumi Syam. Jadi Halab, tuan-tuan dah dengar nama Halab, Aleppo. Halab ni lah orang kata menjadi launching pad Presiden Syria yang sekarang ni, yang baru ni, Ahmad Shara ni. Sebelum dia jadi presiden, macam mana dia boleh bawa dia punya kumpulan dia ni take over Damsyik, dia datang daripada Halab. Jadi dia berjaya memegang Halab, dan daripada Halab dia bawa kumpulan dia Tahrir Syam, nama kumpulan dia tu, pergi ke Damsyik dan menumpaskan kerajaan Bashar Assad. Jadi Halab. Jadi tak jauh daripada Halab ni ada bandar bernama Al-Ais. Inilah dia dulu, nama lama dia Qinnasrin ataupun Qansarin. Jadi ini juga merupakan satu bandar orang-orang Rom yang menjaga perbatasan. Kemudian bandar ketiga yang penting yang dikuasai oleh Rom ialah bandar Hims. Bandar Homs atau Hims. Kalau orang Arab sebut Hims. Kalau orang Inggeris atau orang Rom dulu disebut namanya Emesa. Nama Roman dia Emesa, tapi kita sebut Hims. Kalau bahasa Arab Hims. Jadi ini sampai hari ini pun masih wujudlah bandar Hims ini. Kemudian yang keempat, empat ni mungkin ada anak-anak tuan-tuan yang belajar sini pun. Ini ialah bandar penting di belah bawah sikit. Tadi semua kat Syria tu. Turun bawah sikit, antara bandar penting tentera Rom ialah Amman. Amman ni hari ini merupakan capital of Jordan, ibu negara Jordan.
Dulu tak ada nama Jordan, Urdun tak ada nama. Dulu dipanggil kawasan ni Al-Balqa. Al-Balqa. Dan sebenarnya umat Islam sudah beberapa kali datang berperang di sini. Kan? Usamah bin Zaid, betul lah, Usamah bin Zaid pun pernah dihantar ke kawasan Al-Balqa ni, Jordan hari ni. Jadi Amman zaman tu lagi pun dah merupakan bandar yang ada kubu tentera Rom. Saya tak pernah sampai Amman. InsyaAllah ada rezeki satu hari saya pergilah ziarah. Tapi dikatakan masih lagi ada sisa-sisa tembok zaman Rom itu di atas bukit di Amman itu. Dikatakanlah, saya pun tak sure, kena pergi sana baru tahu. Kemudian bandar seterusnya ialah satu bandar yang dinamakan sebagai Ajnadain. Ajnadain, ini nama yang agak baru. Sebelum tu dulu-dulu tak panggil Ajnadain. Tapi dalam cerita kita baca ni dia akan disebut sebagai Ajnadain. Di mana letaknya Ajnadain ni? Hari ini dia dalam kawasan Palestin. Ataupun kalau buka peta Israel lah. Kalau buka peta Google Map dia tulis Israel lah. Ada satu bandar hari ini bernama Beit Guvrin. Ini nama Israel. Kalau nama Arab dulu sebut Beit Jibrin. Nama lama dia ialah Ajnadain. Jadi ini lokasi yang terletak dalam kawasan Palestin. Dan Ajnadain ini, bandar ini akan jadi satu bandar penting yang kita akan baca nanti, sebab akan berlaku satu perang besar di situ yang mengejutkan Rom. Ini antara kekalahan awal Rom akan berlaku di Ajnadain ni. Tapi pada waktu ini maknanya dia merupakan bandar penting tentera Rom. Kemudian bandar seterusnya ialah Qaisariyah. Qaisariyah, nama pun sebenarnya nama Rom. Kaisar ni maknanya Caesar. Caesarea. Kalau dalam bahasa Rom dulu Caesarea. Jadi orang Arab sebut Qaisariyah. Di mana lokasi dia? Lokasinya juga di Palestin pada hari ini, tak jauh daripada Gaza. Qaisariyah ni tak jauh daripada Haifa, di tepi pantai lah. Tak jauh daripada Haifa, tak jauh daripada tebing barat dan sebagainya lah. Maknanya di Palestin. Saya adalah buat peta, tapi saya rasa nak tunjuk pun mungkin nanti tak masuk dalam video dan sebagainya. Jadi saya minta tuan-tuan bayang aja. Jadi kalau daripada senarai yang saya sebutkan tadi, kalau tuan-tuan perasan, daripada paling atas, daripada selatan Turki pergi ke Syria, pergi ke Jordan, pergi ke Palestin. Lokasi-lokasi inilah sebenarnya yang menjadi sasaran kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi lokasi yang diamanahkan kepada tentera-tentera itu bukan sahaja orang kata cuba ikhtiar masuklah kod mana yang boleh, tetapi dilakukan berdasarkan maklumat yang dimiliki dan juga analisa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau tak ada maklumat, mustahil kita akan hantar orang sampai ke atas sana. Kan, misalnya ada tentera yang Sayyidina Abu Bakar suruh pergi sampai ke Hims, jauh. Jadi barangkali Sayyidina Abu Bakar sudah pun mendapat maklumat di manakah yang paling mungkin sesuai kan untuk memulakan serangan-serangan tertentu. Jadi di sini satu pengajaran besar tuan-tuan puan-puan rahmati Allah. Ini bukti bahawa Sayyidina Abu Bakar bukan sekadar asal berusaha. Tapi Sayyidina Abu Bakar sebagaimana dalam usaha-usaha dakwah yang lain, sebagaimana dalam usaha-usaha jihad yang lain, Sayyidina Abu Bakar mengamalkan sunnah Nabi SAW, iaitu peperangan ni sebenarnya mungkin kalau bukan 80%, 60% dimenangi dengan maklumat. Sekiranya kita mendapat maklumat yang betul, kita boleh meminimalkan penggunaan tenaga, kita boleh menyusun strategi yang betul dan mencapai kemenangan. Dan ini adalah sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Daripada semua perang yang kita baca, sebenarnya Nabi sangat partikular dengan maklumat. Dan Nabi train sahabat. Nanti kita flashback sikit dalam perang Badar misalnya kan, zaman sahabat baru nak bertatih-tatih masuk gelanggang. Macam mana Nabi train sahabat collect maklumat? Nabi hantar sahabat pergi spy, pergi tanya orang di mana kedudukan ataupun berapa kekuatan tentera musyrikin dalam perang Badar. Kan? Sahabat jumpa orang, sahabat tangkap. Sahabat dapat tangkap, saya tak ingat, mungkin tentera orang kafir Quraisy sendiri. Sahabat tanya kat dia, dia tak nak jawab. Memanglah kalau kita tanya kat musuh kan, minta maklumat, mana dia nak jawab. Jadi apa sahabat buat? Sahabat belasah. Pukul, paksa dia untuk beritahu maklumat juga, sebab nak bawa balik maklumat pada Nabi, tak dapat maklumat juga. Jadi dia orang bawa orang ni jumpa dengan Nabi SAW.
Nabi tengok orang ni dah muka stres dah ni, dah kena balun dengan sahabatnya. Nabi berkata, korang buat macam ni mana nak dapat maklumat, kan? Kita nak dapat maklumat ni kena cerdik sikit lah, kan? Kenalah ada seni dia. Nabi buat apa? Okay, question Nabi nak tahu berapa ramai tentera orang musyrikin, betul tak? Sahabat buat macam mana? Sahabat tanya direct, berapa ramai tentera? Mana orang tu nak jawab? Nabi simple je. Nabi tanya, berapa ekor unta bawa? Kan? Dia katalah, oh apa Nabi, dia pun cakap lah sekian-sekian. Setakat ni makan macam mana? Okey, setiap hari makan berapa banyak? Orang tu pun cerita, kami setiap hari makan seekor unta, tak ada hal. Nabi dah kira dalam kepala. Kalau bawa unta sekian-sekian, setiap hari makan sekian-sekian, maknanya jumlah bilangan tentera musyrikin lebih kurang 1000 orang. Betul. Kan? Nabi pusing kat sahabat, Nabi kata, tentera musyrikin kita nak lawan ni 1000 orang. Semua orang nganga, kau mantap lah, semua kagum dengan. Jadi Nabi SAW ajar pada sahabat, nak dapat maklumat ni ada seni dia. Dan maklumat ni sangat penting sebelum kita masuk gelanggang. Jadi saya yakin di sini bahawa pemilihan apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar ni juga berdasarkan maklumat, kan? Ni adalah satu sunnah Nabi yang saya rasa orang Islam tak berapa ambil berat dalam kehidupan dia ataupun dalam dakwah misalnya lah. Tapi kalau dalam bisnes kita faham. Sebab salah maklumat rugi berjuta-juta. Jadi kita bersungguh-sungguh. Tapi dalam benda-benda lain kita lebih kurang ajalah. Kan? Sebab apa? Kita mengharapkan redha Allah. Kita mengharapkan pahala. Kan? Jadi kita sangka kita buat tu dah kira baik dah tu. Tapi sunnah Nabi kata tak, kita buat, we do the best. And we cannot do the best if we do not have information. Sekiranya kita tidak ada maklumat. Jadi itu ialah lokasi tentera-tentera Rom, lokasi yang merupakan kubu-kubu tentera Rom. Dan dalam kitab ni dinyatakan bahawa di setiap kubu ni yang menanti tentera Islam bukan kecil-kecil anak, bilangannya adalah bilangan yang besar. Jadi walaupunlah orang Islam dah menyangka sebelum bertolak tu dah tahu dah benda ni not easy lah, tak senang. Tapi disebut dalam buku ni, mereka akan terkejut dengan apa yang sebenarnya menanti mereka. Kan? Tentera Rom yang begitu ramai, begitu hebat dan sebagainya, masih lagi mengejutkan mereka. Jadi disebutkan dalam ni, apabila mereka dapat tahu, apabila mereka dapat tahu dengan bilangan tentera-tentera yang ada ni, nanti kita akan tengok mereka akan menulis surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menyatakan apa yang berlaku. Cuma sebelum tu saya nak kita tengok sekejap, kita tengok sebelum kita tengok apa yang sahabat buat, kita tengok apa yang orang Rom buat. Sekarang ni tentera Rom mula juga mendapat maklumat bahawa tentera Islam sudah mula bergerak. Dan macam yang kita baca minggu lepas, ada satu atau dua batalion yang datang ini, tentera Islam yang datang ni sudah pun berperang. Tentera Amr al-As ada berperang, Abu Ubaidah ada berperang sikit, dah ada mula berperang. Jadi apabila berita ini sampai kepada Heraklius, pada Herkil, Emperor Rom, apa yang Emperor Rom buat? Emperor Rom dia mula berpindah pergi ke Antioch. Tadi saya sebut Antakya ataupun Antioch. Kalau tidak, dia akan duduk di Konstantinopel. Konstantinopel ni jauh lah, di Turki, di Istanbul tu kan. Tapi disebabkan laporan yang dia dapat bahawa ini isyarat sebenarnya macam mana dia membaca orang Islam. Dia dapat maklumat bahawa yang datang ni boleh tahan. Makna dia bukan cabaran yang dia boleh monitor daripada jauh. Dia kena tengok dengan dekat. Sehingga dia berpindah daripada istana dia di Konstantinopel, duduk di Antioch. Dan ini satu isyarat bahawa dia memandang bahawa apa yang akan berlaku ni adalah benda yang serius dan berisiko tinggi. Dan apa arahan yang dikeluarkan oleh Heraklius ni? Dia buat trap. Dia pesan kepada tentera dia, biarkan tentera Islam bila sampai di sempadan boleh masuk sempadan tanpa sebarang gangguan. Jadi biasanya kalau orang Islam bila dia masuk sampai sempadan, dia akan anticipate lah, kat sini lah akan kena blok apa dan sebagainya. Tapi Heraklius dengan sengaja dia kata biarkan mereka ni masuk sempadan dan jangan lawan. Sebab apa? Dua sebab. Dia nak orang Islam makin masuk ke dalam. Biar makin masuk ke dalam supaya boleh mereka ni nanti
kepung atau keliling daripada dalam. Yang kedua ialah untuk membiarkan orang Islam merasa a false sense of security. Biar orang Islam rasa macam steady, rasa confident awal, rasa boleh menang dan sebagainya. Jadi ketika itulah nanti dia nak ataupun menyerang orang Islam dalam keadaan orang Islam off guard, kan, tidak bersedia. Dan dia mengarahkan tentera dia untuk tidak berperang serentak dengan semua empat-empat tentera ni. Jadi dia mengarahkan untuk tentera dia pergi satu demi satu, lawan satu demi satu, kan? Sebab apa? Supaya bila macam ni mungkin lebih senang nak tumpu satu hal. Tapi dia menjangkakan sekiranya contoh dia lawan dekat sini menang, berita kemenangan tu akan menjatuhkan semangat orang Islam yang di tempat-tempat yang lain, kan? Jadi orang Islam datang expect akan berlaku perang, tengok-tengok tak ada, sebab tentera semua tengah perang di tempat yang lain, kan? Dan tunggu dapat berita pula Rom menang. Jadi diharap dengan tu tentera Islam yang di tempat-tempat lain ni pun akan melemah. Jadi ini strategi secara umum Heraklius nak mendepani orang Islam. Jadi dia pun membentuklah, sebenarnya dia ada 4 tentera juga, tapi 4 tentera ni dia suruh standby lawan satu-satu. Dia pun sebenarnya membentuk 4 tentera. Jadi disebut dalam buku ni lah, apa 4 tentera yang dibina tu. Antara tentera yang dibina tu ialah daripada adiknya sendiri. Ada satu tentera diamanahkan adiknya sendiri, Theodore. Adik Heraklius bernama Theodore, bersama 90,000 orang. Tentera Islam berapa ramai? Average tentera Islam, setiap tentera tu 6 ke 7,000 orang. Jadi darab 4 lebih kurang 28,000 ataupun kurang sikit. Tapi dalam kitab ni dinyatakan satu tentera Rom ni yang pertama yang akan diarahkan untuk serang Amr al-As. Amr al-As ni di Palestin, 90,000 orang. Kemudian satu lagi tentera yang diarahkan untuk menyerang Yazid bin Abu Sufyan, tak disebutkan angkanya tapi juga lebih kurang begitu ramainya. Satu lagi tentera untuk menyerang Abu Ubaidah, dipimpin oleh seorang lelaki bernama Al-Qabqar. Saya rasa ni orang Arab tapi Arab Kristian. Bersama dengan dia 60,000 orang. Jadi 90,000, 60,000. Dan yang terakhir seorang lagi tentera panglima Rom bernama Ad-Darqas, juga bersama dengan dia. Tak dinyatakan berapa ramai, tapi saya cari sumber lebih kurang macam tu juga, semua lebih kurang untuk menyerang Syurahbil. Jadi secara umumnya bermakna, kalau kita boleh faham di sini, tentera Islam berdepan dengan tentera Rom yang berganda-ganda jumlah bilangannya berbanding mereka. Dan bukan sahaja berganda dari sudut bilangan, tetapi berganda dari sudut kelengkapan dan pengetahuan tentang tempat tu. Mereka ni orang yang dah lama di situ, dah ada camp di situ dan sebagainya. Orang Islam datang dari jauh. Cuma disebut dalam kitab ni juga, orang Islam mencontohi khalifah mereka. Jadi disebut bila tentera-tentera, panglima-panglima Islam ni sampai, apa perkara pertama mereka buat? Information gathering. Terus mereka segera untuk mendapatkan maklumat apa strategi yang nak digunakan oleh Heraklius ni. Dan somehow mungkin melalui espionage ke, hantar orang masuk dalam ke apa, kita tak tahu, tak disebutkan, tapi mereka dapat mengetahui strategi Heraklius tadi ni. Jadi mereka tahu Heraklius ada di Antioch. Ni maklumat penting tuan-tuan, sebab Heraklius ni bila dia datang ke Antioch tu bermakna itu isyarat perang ni jadi macam mana. Dia macam contoh, saya bagi bayangan mudah lah. Hari ni Trump dia hantar tentera je pergi ke Iran kan. Cuba bayang kalau Trump sendiri datang ke contohnya Qatar ke UAE ke, di mana ada US base ni. Itu menandakan apa? Menandakan the situation is very grave lah. Sampaikan presiden pun kena datang tengok dekat-dekat. Tapi tak sampai macam tu lagi. Trump pun sebenarnya dia tunggu information daripada jauh kan. Dia ikut Netanyahu kan. Netanyahu kata serang, Netanyahu kata stop kan. Lama-lama dia pun frust pasal Netanyahu itu janji 4 hari perang selesai, ni 40 hari dah, masuk 4 bulan tak selesai, dia dah bengang lah. Dia kata dia baru nak pergi steady, pergi jumpa Xi Jinping, nak show off sikit kan, dah pegang Selat Hormuz, tengok tak selesai. Jadi hari tu dia pergi jumpa Xi Jinping tangan kosong kan, pergi tengok pokok kan. Pergi China tu tengok-tengok pokok taman belakang rumah Xi Jinping kan. Itu cerita. Jadi orang Islam dapat maklumat
Jadi Heraklius pindah ke Antioch, dapat maklumat. Berapa ramai tentera di setiap ni, dapat maklumat. Dan mana yang nak dihantar untuk serang dulu, dapat maklumat. Jadi dapat maklumat ni satu, alhamdulillah lah. Bermakna bolehlah bersedia awal. Tetapi biar tuan-tuan bayang, tuan-tuan duduk di tempat mereka. Betul lah, kita dah tahulah Rom ni kuat, kita tahulah kita ni akan berperang, tak mudah. Sekali dapat tahu, contoh tuan-tuan 6,000 orang nak lawan 90,000 orang. Kita nak kena lead pula, macam mana nak menang kan? Takut habis macam itu je. Kita kena bayangkan diri kita duduk di tempat mereka lah. Jadi semua pemimpin-pemimpin ni maknanya Yazid, Abu Ubaidah, Syurahbil dan Amr al-As, semua takut. Semua takut, dan semua sebenarnya tak rasa confident boleh teruskan. Maka apa mereka buat? Masing-masing menulis surat kepada khalifah. Tapi kalau kita baca surat ni, kita boleh bayanglah keadaan dia. Suratnya sebenarnya hasratnya bukan nak minta balik lah. Dia tak nak balik, tapi nak minta bantuan lah. Takkan nak lawan 90,000 orang, 6,000 orang, tak cukup ni. Tapi in the same time mereka pun nampak ni adab. Maknanya dengan pemimpin, bila pemimpin tu tentukan, pemimpin dia ada full picture, dia ada gambaran lengkap. Dan baru ni saya dengar ada satu, ini budaya dalam mafia lah. Apa yang dianggap kesalahan dalam mafia? Saya tak pernah masuk mafia ni, saya tengok video je kan. Macam mana ustaz tahu tak pernah masuk kan? Saya tengok video dia cerita apa yang merupakan kesalahan dalam mafia. Kesalahan dalam mafia bukan bila dia diberi tugas, dia buat tak selesai, bukan. Dalam mafia ni, kesalahan paling besar, dan kesalahan ni dianggap kesalahan juga walaupun orang tu berjaya bawa balik duit sekian banyak sekalipun, walaupun berjaya dapat sukses sekalipun, tapi sekiranya benda ni dia tak buat, dia tetap salah. Iaitu dia buat something tanpa tanya ataupun bagi tahu dulu kepada Godfather. Walaupun dia buat tu ada hasil. So kalau dia berjaya lah bawa balik 2-3 juta, bawa balik apa kan ni sebagainya, jumpa Godfather cakap, aku tak tahu pun benda ni kau nak buat. Ready lah, anytime lah tu kan. Akan kena hukum lah. Tapi sebenarnya walaupun budaya ni budaya mafia, tapi apa point di sini sebenarnya? Saya belajar something di situ. Sebab apa dia buat budaya macam tu? Sebab kita yang duduk bawah, kita mungkin ingat, kita nampak benda yang depan kita. Pengetahuan kita tu benda yang skop yang kita tahu. Jadi perkiraan kita tara tu lah. Tapi orang yang di atas, dia nampak lebih luas daripada tu. Jadi dia fikir 10 langkah ke depan, 10 risiko yang kita tak nampak dan sebagainya. Jadi mungkin di sisi kita buat sesuatu tu bagus, pandangan kita yang terhad. Tapi di sisi Godfather atas ni, walaupun kelihatan bagus, tapi dah kacau plan besar yang sebenarnya dia nak capai di masa depan dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat dulu, hubungan mereka dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq macam tu. Ni saya sebut ni benda yang sebenarnya halus. Kadang-kadang kita hari ni dah tak nampak hubungan antara rakyat dengan pemimpin ni, benda-benda gini dah hilang. Kita rasa orang atas tak boleh pakai dan sebagainya kan. Kita nampak kita on the ground, kita yang faham. Betul lah, sekarang ni siapa on the ground? Inilah dia kan, orang-orang yang pergi berdepan inilah dia. Abu Bakar duduk relax kat Madinah kan, bukan yang faham, bukan dia rasa nak berdepan dengan 90,000 orang. Tetapi kita tengok dalam surat ni, kita akan lihat bagaimana adab, bukan sahaja adab, tetapi sahabat faham bahawa Sayyidina Abu Bakar juga ada perkiraannya sendiri. Contoh satu surat yang kita nak baca malam ni, surat Abu Ubaidah. Bila dia dah tahu keadaan dan sebagainya, Abu Ubaidah pun menulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Ubaidah kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, khalifah orang Islam. Setelah memuji Allah dan sebagainya, maka Sayyidina Abu Ubaidah pun sebut, aku memohon kepada Allah. Sebenarnya kita akan tengok ayat-ayat berlapik. Aku memohon kepada Allah untuk memuliakan Islam, dan memuliakan umat Islam, dan memberikan kepada mereka kemenangan yang mudah. Sesungguhnya telah pun sampai kepadaku maklumat bahawa Heraklius, Emperor of Rome, telah pun datang berpindah ke Antioch, salah satu bandar dalam Syam.
Dan dia telah pun mengarahkan kepada seluruh empire-nya, seluruh kerajaannya untuk mereka ni bersiap sedia untuk berperang. Dan maklumat yang sampai kepadaku juga ialah bilangan mereka itu sangat besar, sehingga dikatakan mereka keluarkan semua binatang yang ada, sama ada binatang yang boleh dihandle dan binatang yang tak boleh dihandle. Ini istilah orang dulu. Makna kalau dah keluar kuda yang tak boleh handle pun dibawa keluar juga, makna ramailah tu. Kan biasa perang ni kita bawa kuda yang kita boleh handle je. Kuda belum train kita simpan dulu, tapi ni kuda tak train pun dia pun bawa keluar. Jadi bahasa Abu Ubaidah nak kata ini all out war lah. Heraklius all out war. Maka aku merasa bersatu tanggungjawab untuk memaklumkan kepadamu wahai Sayyidina Abu Bakar dengan perkembangan ini, supaya engkau boleh mempertimbangkanlah apa yang sebaiknya. Wassalamullahi alaikum. Itu sahaja. Bahasa berlapik tu kan. Ini maknanya dia nak cerita ni, ini benda-benda susah ni macam mana ni kan. Lihat apa jawapan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar pun membalas surat tersebut. Jawapan daripada Sayyidina Abu Bakar, Bismillahirrahmanirrahim. Surat kau telah sampai dan telah aku baca, dan aku memahami apa yang kau cerita tentang Heraklius yang telah berpindah dan duduk di Antakya atau Antioch ni. Dan ketahuilah wahai Abu Ubaidah bahawa jika dia berpindah ke Antakya, itu bermakna petanda awal mereka ni sedang menuju kekalahan. Sayyidina Abu Bakar jawab, dan yakinlah kalaulah dia sudah berpindah ke Antakya, itu juga tanda bahawa Allah SWT sedang menjanjikan kemenangan bagi engkau. Kenapa dia cakap macam ni? Satu, mungkin nak bagi semangat lah kan? Bagi positif kan? Tapi yang kedua, Sayyidina Abu Bakar faham, Sayyidina Abu Bakar ni sebenarnya dia selevel lah kan? Pandangan tu sama dengan pandangan Heraklius. Kalau Sayyidina Abu Bakar sendiri kena turun ke Syam contohnya, bermakna dah teruk. Jadi Sayyidina Abu Bakar boleh duduk Madinah lagi daripada jauh. Tapi member belah sana dah sampai kena duduk dekat-dekat untuk tengok pertembungan. Makna dia dah risau. State of keadaan mereka berada dalam keadaan suspend, keadaan risau. Jadi ni bagus. Sayyidina Abu Bakar kata ni tanda baik. Dan kau juga wahai Abu Ubaidah telah maklumkan bahawa dia menghimpunkan seluruh orang yang ada dalam kingdom dia untuk berperang dengan kau. And this is my response. Ketahuilah bahawa engkau dan aku tahu bahawa perkara ni akan berlaku. Wahai Abu Ubaidah, we already know this. Dan inilah yang kita memang expect daripada awal lagi. After all, tidak ada orang yang sanggup menggadaikan kingdom dia tanpa berperang. Jadi Sayyidina Abu Bakar nak kata, wahai Abu Ubaidah, memang ini kita expect pun. Relax. Memang itu yang kita jangkakan, mereka akan keluar dengan ramai. Dan Alhamdulillah, kita juga tahu wahai Abu Ubaidah bahawa orang kita yang nak perang dengan mereka ni, orang Islam ni adalah orang-orang yang mencintai kematian sebagaimana mereka itu mencintai kehidupan. Jadi benda yang kau sebut tadi kita dah tahu, tapi sekarang ni kena ingat balik, remember balik benda-benda yang sebenarnya merupakan senjata kita. Pertama, orang kita ni tak takut mati, dan mereka sentiasa berperang, berjihad dengan mengharapkan ajrum minallah, mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Dan mereka ini mencintai jihad lebih daripada mereka mencintai wanita-wanita, mencintai harta-harta dan sebagainya. Dan itu tak dimiliki oleh orang belah sana. Jadi ketahuilah wahai Abu Ubaidah, ketika engkau berperang nanti, satu daripada orang kita sama dengan 1000 orang daripada kalangan mereka. Jadi kita ada berapa? 6,000 orang, 7,000 orang. Maknanya kita ni 60,000 orang. Sebab tu saya cuba baca tuan-tuan, saya cuba skeptik lah kan. Dalam kitab orang Islam memang sebut macam ni. Maknanya sebut orang Islam sikit, musuh ramai. Saya cuba baca catatan orang Rom atau catatan Barat. Saya baca sikit-sikit lah, taklah detail sangat. Orang Barat kata jumlah tentera Islam lebih kurang dengan jumlah tentera Rom. Kebanyakannya tulis macam tu. Adalah numbers tu varies, numbers tu pelbagai. Tapi yang saya baca kesimpulan tu, kenapa tentera Rom kalah ialah kerana tentera Islam sebenarnya lebih kurang numbers dia dengan tentera Rom.
Dan kelengkapan mereka sebenarnya juga hampir-hampir dengan kelengkapan tentera Rom. Jadi tuan-tuan bayang, apa yang di mata musuh memang betul macam yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sisi kita, kita tahu memang numbers ni memang kecil. Orang Islam memang numbers kecil. Sebab apa? Kalau kita kira pun, yang boleh dihantar pun banyak ni je yang ada masa tu. Kan? Kita dah kira dah yang ada di Madinah berapa ramai, yang pergi ke Iraq berapa ramai, yang jauh-jauh yang tak dapat join. Dan satu fakta penting yang kita kena ingat, Sayyidina Abu Bakar tidak membenarkan siapa-siapa yang pernah murtad untuk menyertai jihad. Jadi tuan-tuan bayang berapa ramai tak boleh masuk list. Mungkin ada yang datang nak join tentera, Sayyidina Abu Bakar tak benarkan. Sebab apa? Dia pernah murtad, tak percaya. Jadi pool of recruitment tu, list orang yang boleh dihantar oleh tentera Islam semakin kecil. Jadi saya yakin sebenarnya tentera Islam memang sedikit. Tapi nak ceritanya, catatan barat sendiri menyebut sama. Jadi ini disebut oleh Sayyidina Abu Bakar dalam suratnya, wahai Abu Ubaidah, seorang kita sama dengan 1000 orang mereka. Maka wahai Abu Ubaidah, bertemulah dengan musuh-musuh, tentera-tentera musuh dengan membawa tentera kita, dan janganlah merasa sedih, jangan merasa tidak confident dan sebagainya, kerana yakinlah bahawa Allah bersama dengan kau. Walaupun begitu, jadi ini semua tadi ayat-ayat nak bagi yakin lah, nak memperingatkan balik dengan keimanan, keyakinan sebagainya. Tapi saya nak Abu Bakar sebut walaupun begitu, aku tetap akan menghantar tentera bantuan kepada engkau. Bukan sahaja menghantar bantuan, tetapi aku akan menghantar begitu ramai orang kepada engkau sehingga engkau sendiri tak nak lebih dah. Jadi obviously this is an exaggeration lah, kan? Macam mana nak lagi ramai, kan? Tapi kenapa tulis macam ni? Supaya orang sana optimis, kan? Tentera-tentera duduk dalam keadaan yang confident, good mood dan sebagainya. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak nak lah biar orang kat sana down dan sebagainya. InsyaAllah, Sayyidina Abu Bakar kata, InsyaAllah aku akan hantar orang sampai kau sendiri rasa cukup-cukup dah, tak payah hantar dah, dan semoga rahmat Allah dan kesejahteraan dan rezeki ataupun blessings daripada Allah SWT bersama dengan kau. Sama juga surat daripada Yazid. Yazid pun tulis surat juga. Yazid ni juga memimpin salah satu tentera Islam. Isi lebih kurang macam isi surat daripada Abu Ubaidah. Wahai Sayyidina Abu Bakar, please consider what is the best. Tak minta bantuan, tapi minta pertimbangkanlah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menjawab juga, wahai Yazid, surat kau dah sampai kepada aku, dan sebagaimana yang aku telah pun diberitahu, ya, tentera Rom, Raja Rom sudah pun berpindah ke Antioch. Dan ketahuilah wahai Yazid bahawa ini kerana Allah telah mencampakkan rasa takut ke dalam hatinya apabila melihat tentera Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar nak bagi pandangan yang betul, supaya Yazid nampak apa yang sebenarnya berlaku. Dan dalam surat tu sebenarnya Sayyidina Abu Bakar sebut, inilah dia apa yang disebut dulu oleh Nabi SAW, bahawa orang Islam ni dibantu dengan rasa takut yang dicampak ke dalam tentera musuh. Wa nusirtu birru'b. Inilah dia. Bila dia datang ke Antioch, itu tandanya dia takut dengan kita. Dan yakinlah bahawa Allah SWT akan menangkan kita dengan cara itu, dengan ketakutan dalam hati musuh dan dengan bantuan daripada para malaikat. Dan wahai Yazid, yakinlah bahawa agama ini akan diberikan kemenangan, sebagaimana inilah dulu agama yang dulu kita ajak manusia seluruhnya. Agama yang dulu telah diterima oleh orang di tanah Arab, inilah dia agama yang sedang kita perjuangkan dalam jihad kita di bumi Syam. Dan semoga Allah SWT tidak melihat orang-orang Islam ni sebagai orang-orang yang melakukan maksiat. Nampak dia pesan, selagi mana tentera Islam tidak melakukan maksiat, maka aku yakin Allah SWT akan membantu. So your concern, wahai Yazid, it's not about the numbers, it's not about the kelengkapan enemy dan sebagainya. Your concern, tengok tentera kita sejauh mana mereka ni yakin dan beriman dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama juga disebut kepada Yazid, wahai Yazid, kita telah diberitahu dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin
ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Betapa kelompok yang kecil telah pun terbukti dalam Al-Quran boleh menewaskan kelompok yang besar. Kan, dalam cerita dalam Quran semua macam tu. Jadi wahai Yazid, ingatlah apa yang aku sebut ni. Walau bagaimanapun wahai Yazid, aku still akan menghantar tentera bantuan kepada engkau, dan aku akan menghantar begitu ramai sehingga engkau akan rasa aku hantar ni lebih daripada cukup. Jadi samalah. Dan diceritakan dalam buku ni, apabila Yazid mendapat surat ni dan membaca surat ni, dia membacanya secara kuat-kuat kepada seluruh tentera Islam dan mereka bersorak dengan penuh kegembiraan mendengar kan consolation, keyakinan yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Azan. Azan ke sambung? Bilal tak ada. Ke 2 minit lagi ni? Saya punya 2 minit lagi. Saya sambung sikit aku habis ni lah. Saya sikit lagi ni. Okey. Jadi sama juga tadi siapa yang hantar surat? Abu Ubaidah hantar surat, Yazid hantar surat, Syurahbil pun hantar surat, Amru bin Al-As pun hantar surat. Jadi jawapan-jawapan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar sebenarnya jawapan-jawapan yang lebih kurang dihantar kepada mereka. Antara yang juga disentuhlah dalam surat ni, antara contohnya surat kepada Amru Al-As. Ya, Sayyidina Abu Bakar mengingatkan semula, wahai Amru, satu masa dulu kita ni orang Islam ni pernah berperang hanya dengan 2 ekor kuda. Bahkan dalam perang Uhud kami berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and we had with us only a single horse. Dalam perang Uhud kami hanya ada seekor kuda, dan kuda tu ditunggang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ni tak ada kuda pun. Wahai Amru, ingatlah itu semua pernah dilalui oleh dia sendirilah kan. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar sendiri lalu dah semua perang ni. Bermakna kalau engkau rasa hari ni engkau ni outnumbered, engkau rasa sangat kecil berbanding tentera musuh, ketahuilah far worse pernah berlaku. Satu keadaan yang lebih teruk pernah berlaku, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kemenangan kepada orang Islam. Jadi pesanan aku satu saja, wahai Amru, ketahuilah bahawa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tolong. Tapi kalau orang yang melakukan dosa kepada Allah, maka Allah akan benci dan Allah akan tinggalkan dia. Maka wahai Yazid, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan pesan kepada tentera engkau untuk sentiasa taat dan bertakwa kepada Allah. InsyaAllah Allah akan tolong. Jadi kesimpulannya daripada sini kita boleh faham bahawa Sayyidina Abu Bakar sebenarnya memahami apa yang dirasai oleh tentera-tentera di medan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tarik balik kepada fundamentals yang sangat basic, tetapi inilah yang tidak ada pada tentera musuh. Bahkan boleh saya katakan inilah menjadi sebenarnya prasyarat kemenangan Islam zaman berzaman. Kan, bukan sangat tentang bilangan, bukan sangat tentang kelengkapan, bukan sangat tentang kekuatan, tetapi bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang orang yang berada di medan mudah terlupa perkara ni, kan. Bila dia duduk letak data, statistik dan sebagainya, memang nampaklah kan jurang antara kita dengan musuh, kita dah rasa risau. Jadi mudah terlupa bahawa di sana ada bantuan-bantuan ghaib, bantuan-bantuan langit yang boleh berlaku. Tak masuk dalam statistik, nak kira macam mana kan. Malaikat berapa ramai ke, dan sebagainya, tak boleh nak kira. Jadi Sayyidina Abu Bakar remind, jangan lupa ni semua. Tapi pada masa yang sama Sayyidina Abu Bakar juga mengambil ikhtiar. Sayyidina Abu Bakar kata kita akan hantar tentera. Sebab ini juga sebahagian daripada apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan sambung, kita akan baca bagaimana Sayyidina Abu Bakar susun untuk menghantar tentera-tentera bantuan kepada para tentera yang sedang berada di bumi Syam, insya-Allah. Setakat itu dulu pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.